Okay, Assalamualaikum. My name is Amir Ridwan bin Yaakob. My nickname is Amir Gulung. Okay, sekarang ni kalau perasan kenapa Amir Gulung sentiasa buat video, post video, tak kira lah di mana, di TikTok, di Facebook, di Shopee. Kerana apa? Kerana kawan sebenarnya penat. Penat apa? Kawan penat. Bukanlah penat mengejar dunia. Tapi kita penat dalam mengejar dunia ni. Kita mengejar dunia tu tak habis-habis. Kita mengejar dunia tu tak habis-habis. Betul, bagus kita kejar dunia. Di samping itu kita kena kejar akhirat lah. Tapi dalam kita mengejar akhirat tu perlukan kos. Semua tu adalah kos yang kita kena bayar lah. So objektif utama kawan cuba buat adalah, nombor satu adalah personal branding. Kenapa personal branding? Itulah dia, sebab kawan penat. Kenapa kita buat bisnes kan, tapi kita kena habiskan duit dengan marketing, betul tak? Siapa setuju? Kalau setuju, cakap setuju. Tak maaf restu. Okay. Kenapa personal branding? Okay. Kalau korang perhatikan kawan punya niche personal branding ni, ada orang buat personal branding dengan satu niche saja, satu niche tahu kan? Kawan, apa itu niche? Niche tu kita lah, diri kita lah. Kita buat personal branding diri kita sendiri lah. Macam kawan sendiri, kawan memandu lori, kawan buat business owner, kawan boleh DIY, buat rumah, tukang sendiri, tukang jadi pomen lori. Itu semua bukan benda kita buat-buat. Itu memang kawan punya, bukan kawan punya bidang, tapi kawan punya minat. Apa korang punya minat untuk niche sesuatu niche tu kan? Hantam je, tak ada siapa marah, tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Ini bukannya kehidupan kita ni bukannya menjawab periksa, bukannya kita tengah jawab SPM ke dekat you ke kan, ada betul ada salah. Tak ada. Sekarang ni kita hantam je, langgar je. Tapi untuk buat personal branding ni, pada kawan, dia bukan ambil masa yang sekejap lah. Dia ambil tempoh masa yang lama lah. Bukan sekadar setahun, bukan sekadar sebulan, bukan sekadar setahun. Kemungkinan 5 tahun, kemungkinan boleh pergi 10 tahun. Korang tengok Amir ni kan, korang tengok aku dulu, korang minat nak ke tengok muka kawan? Kawan bercakap, siapa ni? Tak minat. Macam mana kita nak tarik minat tu? Nak biasakan korang tu melihat muka kawan ni macam mana? Apa yang kita boleh buat, kita menonjol. Setiap hari kita menonjol. Ada video. Kita bercakap, kita buat sesuatu pekerjaan tu kan. Ada nampak muka ni. Tahu muka kawan ni memang muka orang awam. Bukannya artis. Kita bukan artis kan. So apa yang kita boleh buat, apa yang kawan, bukan kita, apa yang saya boleh buat sekarang ni untuk personal branding, itulah
kawan punya niche. Kalau korang tengok TikTok, di YouTube, di Facebook page, kawan, semua kawan langgar, semua kawan masuk. Sebab apa? Bukanlah kita nak cepat. Benda ni memang susah untuk cepat. Boleh cepat, kita boleh promote, kita boleh bayar kan. Tapi berapa banyak nak bayar, berapa banyak nak spend duit untuk buat marketing. Betul? Kita biar benda tu organik. Biar orang sendiri yang memupuk minat terhadap diri kita ni. Macam kawan ni, betul, kawan muka memang orang awam je, tak ada siapa minat. Dengan gigi pun sumbing. Tapi ini adalah diri kita. Ini adalah personal branding kita. So saya mengajak anda semua, cuba buat personal branding. Dia bukan untuk business owner sahaja. Untuk personal life pun boleh juga. Contoh korang nak buat apa? Nak buat freelance kan. Nak buat freelance, orang tak, contoh yang apa, kerja apa, Fiverr kan. Orang tak kenal pun orang siapa. Ada ke orang nak bagi kerja apa, key in data ke, untuk semak data ke, contoh buat account ke kan, buat apa, account maksudnya untuk kira-kira income tax apa semua. Kalau korang tak, korang memang pandai, tapi kalau korang tak menonjolkan diri, macam mana orang nak kenal, macam mana orang nak support? Bukanlah orang nak support, macam mana orang nak menggunakan perkhidmatan anda? Tak boleh kan? Korang boleh marketing, tapi berapa lama korang nak marketing? Korang nak marketing untuk nama company ke, ataupun diri korang sendiri? Itulah yang kawan cuba buat. Kawan business owner, kawan membuat kepakaran saya adalah menyelesaikan pengangkutan industri anda. Boleh ke macam tu? Macam ni kawan, ni bukan live tau. Ini kawan nak post untuk YouTube lah. Kenapa bukan live? Kalau live dah kena ban kan? Kalau live kawan dah kena ban, kena restriction. Sebab semasa live kita tak boleh memandu tak boleh buat live, kecuali korang memang letak pasang kamera untuk tunjuk suasana di luar tanpa nampak pemandu, tu boleh. Tu pun korang kena aktifkan lah audience control lah semua. Okay, macam kawan ni, ini raw video, raw footage. Kawan bersembang tahu-tahu dah 8 minit. Ini paling-paling tidak 1 jam ni kawan nak buat video sebenarnya. Ini adalah vlog pertama kawan, sesi bercakap untuk video di YouTube. Dan mungkin kawan akan cut lah sikit-sikit untuk tampal di TikTok ke, di Facebook ke. Hari ni tak ada tajuk. Kawan tak ada tajuk apa-apa pun hari ni. Hari ni cerita pasal berkenaan dengan personal branding tadi tu lah. Apa kepentingan personal branding? Dulu kawan tak nampak. Betul. Siapa? Personal branding ni yang paling rasa berat sebenarnya apa? Perasaan malu. Perasaan malu tu memang paling berat. Nak bercakap di depan kamera tu kan. Ambil gambar lain. Bila kita ambil gambar selfie, kita post dekat IG, dekat Facebook,
berbeza tau dengan personal branding. Cara kita bercakap, cara kita nak menyampaikan sesuatu, nak tarik minat audience untuk mendengar apa yang kita cakap, susah. Seriously susah. Benda tu memang makan masa. Kawan buat personal, okey, kawan tu merujuk kepada diri saya lah. Kawan saya